Ubi kentang ni masukkan ke dalam washing machine. Lepas ni kan, you pun boleh jadi isteri abang. Hai, susah betul nak cari orang kat sini. Oh my god. Hai. Hai. Awak Mazli Yaakob ke? Ya, Boleh saya. saya pegang badan awak? Boleh. Tapi kan, sebenarnya saya nak cari orang untuk saya masak sambil buka puasa. Oh, rumah saya dekat je, dekat atas je. Dekat sini je? Ya, dekat sini. Okay, why not? Saya masuk rumah, saya masak, kita buka puasa sekali. Boleh? Sure ni? Boleh. Okay, jom. Okey, jom. Dekat depan tu je. Jauhnya. Tak, dekat. Sikit lagi kita sampai. Sini ramai student duduk kan macam mana? Student dengan office. Office lah. Jumpa masuk ya? Thank you. Wah, cantiknya rumah. Wah, yang penting ada dapur. Korang selalu masak? Saya tak. Jaranglah masak. So, kena cari suami yang pandai masak. Okey. Okay, jom kita masak. Untuk episod dari Dapur ke Hati kali ni, saya akan masak juadah berbuka puasa. Uniknya sebab orang lain tak pernah buat, iaitu mi goreng ala Hailam. Mula-mula kita masukkan kedua-dua bawang, sedikit cili bong, cili padi, sedikit serbuk kari, kentang yang telah direbus, kita masukkan tomato dan kita masukkan 4 sudu besar sos tiram cap panda. Sebenarnya mi ni mudah je. Buat mereka yang sukakan masakan yang berkuah ataupun mi banjir-banjir ni, kita goreng mi goreng mamak tu sampai kering macam mi goreng biasa. Lepas tu kita buat kuah Hailam. Oh, chef, sedapnya chef. Ni mesti ada rahsia ni kan? Mestilah. Saya kalau masak, saya mesti pakai sos tiram cap panda. Ekstrak dia asli, rasa dan warna menyebabkan masakan saya lebih menarik, sedap, aroma dia satu rumah bau. Nak sambung masak, tolong masuk peti ais boleh tak? Boleh. Mesti letak dalam fridge lepas buka. Dia tak ada pengawet tau. Ya ke? Jom siap untuk berbuka puasa. Amin. Gigil terus dekat belakang suami. Tergolek. Nampak macam sedap. Okey ke? Sedapnya. Lepas ni kan, awak pun boleh masak lagi sedap. Yang penting, kena pakai sos tiram cap panda. Terima kasih sebab sudi jemput saya masuk rumah, pinjam dapur, masak untuk korang dan akhirnya berbuka puasa bersama-sama. Thank you tau sebab sudi masakkan kita orang. Kejap. Kejap. Kata tadi nak ambil gambar? Itulah. Siapa nak ambil gambar? Okay. Okey. Selfie? Alright. Dan kepada anda, selamat menyambut Ramadan. Lepas tu, selamat Hari Raya. Saya balik dulu.